Untuk persiapan untuk hidup bersusah payah, bersengkang mata, berkorban masa, tenaga, ada yang sampai tak tidur malam, ada yang bekerja sana sebab nak buat persiapan hidup, nak cari duit, nak hidup mewah, nak senang lenang. Orang sanggup korbankan masa, harta diri, tenaga. Itu persiapan untuk kehidupan. Tapi ada lagi satu ialah persiapan kematian. Persiapan hidup ni, kalau kita ada harta banyak mana pun, ada duit banyak mana pun, bila kita mati, untung siapa? Untung orang yang pergi ke orang yang tinggal? Untung orang yang tinggal. Anak-anak kita tak perlu bersusah payah cek duit. Pasal bila kita mati, dia dapat harta kita ikut hukum faraid. Tetapi, yang orang terlepas pandang ialah persiapan untuk mati tu. Persiapan untuk nak balik bertemu Allah tu. Iaitu orang tak ambil berat. Kadang-kadang ala kadar, kadang-kadang tak tentu harga, bagi masa untuk kematian tu, persiapan kematian masa-masa yang dah penghujung-penghujung. Masa-masa yang berbaki. Untuk dunia bagi masa yang segar megar. Tapi untuk akhirat bagi masa yang sisa-sisa baki. Untuk dunia kita pancul. Apa tu pancul? Tepat pada waktunya. Nak pergi kerja mesti tepat pancul, takut lewat. Nak pergi hospital pun klinik tak buka, ambil nombor. Kadang-kadang nak jumpa doktor pukul 9.30, pukul 7 dah sampai dah. Nak pergi lapangan kapal terbang, nak fly, nak terbang. Boleh kita terbang lagi sejam nak fly? Boleh ke? Boleh. Kapal terbang pukul 1 tengah hari. Kita sampai 12.30 boleh? Tak boleh. Kurang-kurang 3-4 jam dah sampai dah. Orang sanggup nunggu. Lama kat airport pun tak apa. Tapi untuk persiapan duniawi, akhirawi, untuk persiapan agama ala kadar. Kadang-kadang semayang pun kelang kabut, laut lewat akhir waktu, kadang-kadang masbuk, kadang-kadang tak sempat ke masjid, ya. Untuk akhirat kadang Quran kejap baca, kejap tak baca. Kadang-kadang kita bagi masa banyak untuk handphone kita. Jadi handphone ni satu kewajipan. Bangun pagi celik mata handphone. Kadang-kadang dekat masjid pun buat handphone. Sambil habis salam tak sempat nak salam kiki, dah tengok handphone dah. Orang punya kegilaan pada handphone tu. Tapi masa untuk akhirat, baca Quran, zikir, tak pula kita buat macam bagi masuk untuk persiapan dunia tadi. Jadi inilah yang saya peringatkan saya juga, insya-Allah mudah-mudahan selagi mana usia kita masih ada, persiapan yang mana yang patut kita kena lebihkan? Persiapan untuk kehidupan, kematian. Kematian.